Selepas 9 tahun, Formula One finally kembali ke Sepang. Bila PMX announce benda ni dekat social media, memang ia dah official lah. Untuk race event kali ni, Sepang bukan penganjur pun sebenarnya. Kita just host je, guna pakai Litar Sepang sebagai venue penganjuran Bahrain Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Race ni still under Bahrain punya. Jadi kenapa tiba-tiba Bahrain buat dekat Malaysia? Simple je nak faham, keadaan dekat Timur Tengah sekarang ada konflik. So isu keselamatan, geopolitik semua tu memang bagi efek dekat event besar macam F1 ni. So diorang kena cari alternatif tempat lain. Dan ya, Sepang jadi pilihan. Sepang ni bukan Litar biasa-biasa, dulu memang dah lama dalam penganjuran F1 dari 1999 sampai 2017. So experience tu memang dah solid. Plus Sepang ni FIA grade 1 tau, memang layak untuk F1 tahap international. Ada juga yang tertanya, kenapa bukan Mandalika Indonesia? Litar Mandalika host FIA Grade 3 license. Okey, benda ni bukan pasal litar dan lesen je actually. Banyak benda kena consider. Flow calendar, lokasi, hotel, logistik, semua tu main peranan. Dan honestly, Sepang lagi ready dari banyak segi. Lagi satu, lepas event di Malaysia, F1 terus gerak ke Singapore Grand Prix. So senang untuk diorang angkut semua barang, kereta, tim, equipment semua. Logistik jadi smooth sebab dah dekat sangat kan? Dan yang paling best adalah pasal Litar Sepang tu sendiri. Driver F1 pun ramai suka Litar ni. Dia ada 2 long straight, boleh potong dan juga dalam masa sama technical corners pun banyak. Cuaca pula, korang faham lah Malaysia kan? Kejap panas, kejap hujan, tak menentu. So strategi tayar semua memang pening sikit. Tapi tu yang buat race lagi best, lagi cabaran bagi diorang. So mak tarikh siap-siap 2-4 Oktober 2026. Time weekend memang ngam lah. Tapi sekarang ni kan, satu benda je semua orang nak tahu. Harga tiket berapa? Setakat ni belum keluar lagi official ticket price rate. Korang rasa bawah 1,000 boleh dapat ke atau terus meroket harga?